Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili Kesatuan Ulama Dunia Malaysia mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban untuk kita semua muslimin Malaysia dan di seluruh dunia. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan kepada kita bulan Ramadan adalah sebagai bulan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sedangkan puasa yang kita puasa hanyalah 30 hari, yang berterusan dengan kita adalah Quran. Al-Quran dihantar oleh Allah untuk menjadi dastur perlembagaan hidup kita. Berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, nescaya kita tidak akan sesat selama-lamanya. Saya mengucapkan supaya puasa tahun ini menjadi syahidun lana, bukan syahidun alina. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan Ramadan kali ini yang terbaik untuk kita, sehingga kita dipertemu lagi di Ramadan yang berikutnya. Sekian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.